Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amirul Akmal bin Muhammad Karim. Saya dari kelas tahun 2 semester 1 perpuluhan 10. Jadi hari ini saya akan menunjukkan inovasi tentang servis dalam badminton. Maksudnya saya akan menunjukkan inovasi diri saya sendiri berkaitan dengan servis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tuan Muhammad Firdaus bin Tuan Marzuki daripada tahun 2 semester 1 kelas 10. Dan hari ini saya sama macam Amirul akan menunjukkan inovasi servis dari diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Baihaqi bin Muhammad Zuhairi. Saya daripada kelas tahun 2 semester 1 perpuluhan 10. So hari ini saya akan menunjukkan sama juga dengan Amirul dan juga Firdaus. Saya tunjukkan inovasi servis yang saya ciptakan sendiri untuk ditontonkan kepada orang ramai. Sebelum kita menggunakan inovasi kita akan menggunakan dengan warm up. Okey, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, sekarang kita nak tahu dulu apa maksud servis. Okey, jadi servis ni ia merupakan pukulan permulaan untuk memulakan suatu rally dalam permainan badminton ni. Jadi ia dilakukan oleh pemain dengan menghantar shuttlecock ataupun servis shuttlecock ni masuk ke gelanggang lawan dengan peraturan-peraturan yang tertentu. Itulah maksud servis. Okay, seterusnya saya teruskan dengan tujuan servis itu dilakukan. Jadi yang pertama, tujuan servis adalah untuk kita menghantar bola kepada pihak lawan. Jadi servis ni sangat penting. Kalau tak ada servis, kita tak boleh memulakan permainan ataupun kita tak boleh memulakan rally. Seterusnya, yang kedua, servis juga penting untuk mengganggu fokus pihak lawan. Sebagai contoh, apabila kita dapat kelebihan servis pertama, kita dapat membuat servis yang tepat, servis yang rendah. Dan dengan servis yang rendah tersebut, dia akan memaksa lawan untuk mengangkat bola dengan lebih tinggi dan seterusnya kita akan dapat untuk menyerang. Dan itulah maksud mengganggu fokus pihak lawan. Tadi dah tahu kan maksud servis dan tujuannya oleh saudara Baihaqi dan Amirul. Sekarang kita masuk tentang kesalahan servis. Kesalahan servis ni ialah kaedah servis yang tidak betul ataupun menggunakan servis dengan kaedah yang tidak betul sehingga boleh mengganggu permainan atau menyebabkan permainan itu kurang baik. Okey, jom saya tunjukkan cara-cara servis yang baik dan betul. Baik, yang pertama, langkah pertama, kaki kanan berada di hadapan, diikuti kaki kiri berada di belakang dan condongkan sedikit badan, tidak terlalu condong dan tidak terlalu tegak. So, kemudian kita pukul. Dapat?
Okey, Assalamualaikum. Sekarang saya akan tunjukkan inovasi servis yang pertama, iaitu ciptaan saya sendiri. Jadi inovasi ini bertujuan untuk memudahkan anda semua atau murid-murid untuk servis dengan mudah dan tepat selepas ini. Okey. Jadi kita ambil posisi. Sebelum tu seperti yang kamu semua lihat di hadapan, cikgu ada berikan dua marker point ataupun point marker, yang mana yang pertama murid-murid mestilah mengenakan bola shuttle tersebut pada marker yang pertama yang pada warna merah. Yang seterusnya pada warna biru itu adalah untuk servis backhand yang tinggi. Yang merah ni untuk servis backhand yang rendah. Jadi cikgu akan tunjukkan cara-caranya. Okey, ini adalah inovasi daripada cikgu sendiri. Yang pertama kita akan lakukan servis backhand yang rendah. Okey, kamu semua lihat itu adalah servis backhand yang rendah. Jadi di sini kamu perlu mengenakan bola tersebut, pukul bola tersebut supaya kena pada marking point ataupun point marker tersebut yang pada warna merah. Jadi yang cikgu tunjukkan tadi adalah servis backhand yang rendah. Jadi kamu semua boleh buat berulang kali supaya kamu semua dapat melakukan backhand servis yang rendah dengan baik dan tepat. Seterusnya cikgu akan teruskan dengan servis backhand yang tinggi. Kalau tinggi, murid-murid perlu kenakan bola ni pada point marker yang berwarna biru. Okay, jadi cikgu akan tunjukkan. Okey, lihat cikgu buat untuk servis backhand yang tinggi. Kenakan pada point marker berwarna biru. Bismillah. Itu dia. Jadi murid nampak bola tersebut terkena pada point biru. Jadi di sini murid lihat inovasi cikgu yang mana cikgu letakkan point marker yang mana murid-murid perlu pastikan apabila murid-murid servis rendah kena pada marker merah, dan apabila murid-murid servis tinggi, murid-murid servis backhand tinggi, murid perlu kenakan bola, pukul bola sehingga masuk ke kawasan marker biru. Jadi itulah sedikit sebanyak inovasi daripada cikgu. Jadi cikgu harap semua dapat lakukan inovasi ini supaya kamu dapat melatih servis backhand kamu dengan lebih baik dan tepat selepas ini tanpa melakukan kesalahan. Okey, seterusnya saya akan sambung daripada Cikgu Amirul. Saya akan buat inovasi saya sendiri untuk melakukan servis masuk ke gelanggang lawan dengan betul dan mengikut peraturan. Jadi kalau semua tengok dekat gelanggang lawan ni, kita ada sediakan satu kotak yang mana saya ataupun kita pemain ni kita kena masukkan serve, masukkan dalam kotak tu. Untuk apa? Supaya kita ni dapat melatih diri kita serve dengan tepat dan betul. Maksudnya tidak sampai ke bawah, tak lepas net. Jadi kita kena serve dia betul-betul masuk dalam kotak tu supaya kita dapat melatih diri kita untuk serve dengan tepat. Jadi tanpa buang masa, saya akan tunjuk contohnya. Okey. Wow. Okey, sekarang kita akan buat cooling down selepas aktiviti permainan badminton. Okey, pertama kita goyangkan kaki untuk bagi dia reda otot selepas bermain tadi. Satu, dua, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Okey, lepas tu kita buat kaki. Satu, dua, empat, lima. Okey, kaki. Jadi sekian saja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.